artis kontroversi tu kan? Itulah saya tanya konsep. Ulas sikit tu. Sejak bila ada anugerah? Ada lah. Ada kan? Setiap tahun ada. Maknanya saya pun tak pernah terfikir saya kan tercalon dalam kategori itulah. And then Abang Sam kata sebelum ni anugerah artis sensasi katanya. Kita artis kontroversi popular. Yalah, sebelum di kategori tu artis sensasi dah ditukar, baru ditukar jadi artis kontroversi. Saya cakap, Sam, saya ni artis yang kecil kontroversi ke? Saya cakap tak. Masa fans saya pun kenal saya ni bukan artis yang nak cari kontroversi ataupun suka je. Tapi macam saya cakap lah, first is rezeki, dan kita tahu MVP ni disebabkan undian peminat. Mungkin peminat saya dia excited tengok saya tercalon dari kategori ni, diorang undi, dan rezeki saya menang anugerah diskusi. Fatah selesa tak dengan gelaran itu, dengan trofi itu? Anugerah semua. Anugerah atau? Anugerah artis kontroversi kan. Itulah macam saya cakap tadi, saya ni bukan menurut saya kenal lah, saya ni bukan jenis artis yang nak cari kontroversi lah. Tapi yelah, calon pun dah rezeki, menang pun kiranya rezeki kan. Kategori apa sekalipun bagi saya inilah MVP. MVP ni adalah hasil undian peminat, dan sebenarnya tak kisah apa saja anugerah dalam kategori apa sekalipun, tapi kita sebagai kita sebagai artis kena nampak yang anugerah ni adalah pembakar semangat lah untuk kita meneruskan usaha kita dalam industri seni ni. Dan kita anggap semua yang tercalon semua yang baik-baik, dan saya pun doakan baik-baik untuk semua rakan artis yang tercalon. Bagi saya anugerah bintang popular kita harian ni memang unpredictable lah. Kita tak boleh jangka kan, sebab kita tahu fans kita mengundi, tapi kita tak tahu fans orang lain macam mana. Jadi memang saya nampak pun yang top 5 tu semua fans orang yang hebat-hebat kan. Elmi dan yang lain-lain lah. Bagi saya malam ni adalah rezeki Elmi, rezeki peminat-peminat Elmi. Jadi saya pun terpang gembira sebagai rakan dalam industri kita rasa berbangga lah, sebab yalah, rakan-rakan industri, kawan-kawan juga yang berjaya. Ini pun sebelum ni dengan Syamil, mereka pun polis ni, kita orang saya dengan Mira dulu support kan, kacau-kacau kita orang kat TikTok lah apa dan sebagainya. Tapi hari ni kita nampak kawan-kawan kita juga yang berjaya menang anugerah, kita pun tumpang bangga lah. Ada setahu saya memanglah bila peminat saya dan Mira ni bersama kan, mereka bergabung, mereka mengundi bersama, itu akan beritahu. Dan Alhamdulillah rasanya saya menang malam ni pun disebabkan gabungan peminat saya dan Mira juga lah yang mengundi.